Assalamualaikum. Okey. Kita nak keluar jap. Tayar motor. Tengok jadi macam ni ya. Tiba masanya sudah nak tukar. Jom kita pergi Kajang. Goodness. Jom kita pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya punya dah ditangguh lagi dah. Hari kita ke Kajang. Kuat. Sampai kita ini dia, alhamdulillah sampai dah Port Motor Kajang. Tukar tayar agak. Tukar tayar juga. Reflect 133. Oh, 132 tak ada. Tapi 31 ada lagi. Tapi itu tinggal size 12 dengan 16. Oh, okey. Ini ada dengan apa saiz? Brand lain Michelin? Michelin Road 6. Road 6 berapa? Road 6 Boston dah habis. Tinggal yang GT. Oh. Yang biasanya dah habis. Kalau yang GT Oh, beza dah. GT dia lagi tahan. Dia actually dia untuk motor lagi berat dari GTR, K1006. Dan main program turun. Oh. Touring ya, touring. 1330. Mana yang best ah? Mana yang best? Betul. Untuk aku betul. Ya. Betul dia boleh sporty sikit lah. Okay guys, aku sekarang berada dekat depan Port Motor Kajang. Hari ni aku nak tukar tayar depan belakang. Ingatkan boleh tahan lagi. Dalam sebulan, 2 bulan lagi kan ingatkan boleh tahan lagi. Tapi hari tu aku dah, lepas aku masa cuci motor tu, Brother Singh dah tegur dah. Aku pun cuak jugalah. Tengok aku check betul lah, sikit lagi nak dapat menang lah. Sikit lagi nak dapat menang lah. Terutama tayar belakang. So hari ni tukarlah juga. Macam ni lah. So aku akan tukar T33. Sebelum ni yang sekarang ni aku pakai T32. Try macam mana T33 Batlight.
Oh, barulah. Okey. 25. Yang ni. Motor. Ya. Oh, ya. Macam ada scan lah. Ada dekat tu. Tak ada scan tak ada? Ada scan. Ada dekat play semua kan? Ya. Tak, dia tak nak scan kapten tak apa. Dia scan dia tu. Ha. Satu kap kan dia scan. Oh. Ada M100. Dia ada kamera depan belakang. Ha. Ya, siap dah. Jom kita balik. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Lubang dalamnya. Hutan di sini. Kalau tak jam, bukan Bandar Kajang namanya. Banyak kereta, bukan Bandar Kajang namanya. Dan luncur ke tanah.
sampai jogging baru datang. Aku nak tengok anak aku dia ada. Anak aku cakap dia datang sini tadi dengan basikal. Dah balik ke belum? Dia cek dia juga. Ini pukul 7 dah. Pukul 7 dah tutup dah. 6:30 dia dah tak boleh masuk dah. Dah balik kot. Nampak basikal ni. Oh ada lagi, tak balik lagi basikal dia. Alif. Parking je. Bridgestone. Oh ni. 2025. Okey. Tayar baru. Saya punya size dia rim 17 ni, size dia 18055 17 inci rim. Apa ni? Made in Japan. Okey. Depan 120. 120 belakang 180. Okay guys, kalau you all suka video ni, jangan lupa tekan like, komen dan subscribe. Terima kasih.